Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan, hari ini harga emas dah mencanak naik kepada harga tertinggi yang terbaru, iaitu RM600 untuk 1 gram. Jadi tuan-puan, apa yang dikongsikan oleh mentor saya dalam kita buat simpanan emas ni, jangan beli 1 gram 1 bulan. Sebaliknya kita perlu simpan ikut bajet kita. Contohlah, kalau bajet kita RM300 sebulan, maka kita konsisten sahaja dengan RM300 sebulan. Tak kisah harga emas berapa tuan-puan. Anda kata harga emas jadi RM650 1 gram ke, RM700, RM800 1 gram ke, anda kata bajet kita adalah RM300, konsisten sahaja dengan RM300. Jadi tuan-puan, dalam kita menyimpan emas, yang penting adalah pertambahan grade emas tadi. Jangan kita terganggu emosi disebabkan harga emas naik turun, last sekali kita tak buat apa-apa simpanan. Jadi jom tuan-puan, simpanan emas bersama dengan Public Gold ni tuan-puan memudahkan kita untuk kita buat simpanan. Sebab apa? Melalui akaun Gap Public Gold, kita boleh menyimpan serendah RM100 dan tidak ada komitmen bulanan. Dan apabila cukup gram tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal macam ni. Jadi contoh ni adalah 1 dinar yang beratnya adalah 4.25 gram. Jadi nak saya bantu tuan-puan, boleh klik link di bio saya atau DM saya akan bantu guide sebaiknya, insya-Allah. Assalamualaikum.